Aku tak faham. 50 ekor bawa balik. Kita tanda 50 ekor. Yang putih-putih ni, yang ada cerita dia. Pasal lepas pada tu bila kita panggil polis untuk jabatan audit pertanian tu, audit pejabat haiwan tu, tinggal 3 ekor. Yang putih-putih ni siapa? Yang ada nama budak Rahmah ni. Kenapa pula dengan NGO tu? Kenapa pula lembu 50 ekor aku? Aku menyanyi ketika tu. Lepas pada tu kain baju aku yang dengan artis-artis ni, kenapa pula dia orang ni kena curi? Dia kata lepas nyanyi tu aku kata, aku nak 50,000. Yang pertama. Bayaran yang pertama. Dia bagi. Okey, kelulusan. Apa benda syarikat tu dengan ripang tu bagi. Kita beli lembu, bawa balik lagi. Lembu bapa aku lain, lembu aku lain. Masalahnya seekor pun tak ada hari ni. Siapa yang geng NGO ni? Yang duk sibuk-sibuk sangat pasal gaji, kerja buat aku, pusat latihan aku, apa benda yang aku buat? Siapa lelaki ni? Kenapa dengan kehidupan gila dia? Kenapa dia sampai daripada hari tu dia nak kena curi sampai ke petang ni? Dia nak kena mari curi. Yang pasal Ana, dia bawa Ana dengan pikah apa benda dekat Mentakak. Dia cerita konon, dia cerita konon. Itu masalah kamu. Itu masalah kamu, Ana, dengan pikah. Tak ada kena-mengena dengan hidup aku. Pasal barang-barang aku meniaga nasi lemak apa benda dekat Mentakak. Gaji aku, kereta aku, mana? Ini dia persoalan dia, Ana. Pikah, mana pergi? Kau nak bercerai apa benda dengan jantan tu, yang curi lembu apa benda dekat Lepoh Hilir ni, yang putih-putih tu. Kau sila buat video, Ana. Pikah, kau buat video khas. Nama siapa lelaki tu yang dekat Mentakak? Kenapa pula akaun bank aku kosong? Gaji aku, hak kerja dengan WTA tu, tenis tu, kosong. Aku tak usik dia orang tau. Dia kabut aku ni kenal, aku ni berkawan baik macam mana anak Yameh ni cerita. Hilang semua. Dia orang ni siapa? Scammer. Kita nak minta kerajaan Malaysia, PMF, tolong perkenalkan dia orang dan bagi hadiah untuk dia orang. Kau cakap dekat dia, aku cakap dekat dia, dia minta dekat dia, kau jangan curi yang aku dah. Kau jangan tipu. Kau curi yang orang lain pula. Okey? Dan sila pulangkan barang-barang tu. Aku akan cari kau nanti, insya-Allah. Tak boleh ke mana punya. Aku akan tuntut benda ni. Tak tunggu dekat akhirat, dekat atas muka bumi. Hari ni saya tuntut.